Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman kini mengambil alih siasatan berhubung klip video yang mengaitkan Ketua SPRM Tan Sri Azam Baki. Ketua Polis KL, Datuk Fadil Marsus berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan kerana memfitnah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Katanya, siasatan telah diambil alih oleh USJT dan kami akan membantu bagi memastikan siasatan dijalankan secara komprehensif. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Karim, mendesak kerajaan memansuhkan Akta SOSMA. Menurut Hassan, akta itu mempunyai banyak kecacatan yang bercanggah dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Hassan menegaskan bahawa keadilan tidak boleh ditegakkan hanya dengan niat yang baik. Kata Hassan, ada undang-undang lain selain daripada SOSMA untuk kerajaan menangani terorisme, iaitu POTA, Prevention of Terrorism Act. Beliau mengingatkan kerajaan bahawa Pakatan Harapan pernah berjanji untuk memansuhkan undang-undang bersifat drakonian dalam manifesto pilihan raya lalu. Katanya, kita berjanji dalam manifesto, apa juga undang-undang drakonian kita akan mansuhkan. Inilah masa. Ada 2 tahun lagi kita di dalam parlimen. Kalau kita tidak mansuhkan ini, bermakna kita sama-sama, termasuk saya, gagal melaksanakan reformasi yang sebenarnya. Dalam perkembangan yang lain, sebuah NGO, Gabungan Nasionalis menggesa kerajaan untuk segera meminda undang-undang susulan serbuan di sebuah premis yang disyaki menjalankan aktiviti songsang. Pengerusinya, Aminuddin Yahaya berkata, laporan 103 individu terlibat adalah Melayu Islam serta beberapa penjawat awam menunjukkan masalah moral yang semakin parah. Beliau turut membangkitkan kelemahan undang-undang sedia ada apabila pihak berkuasa memaklumkan bahawa mereka yang ditahan tidak boleh didakwa di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan. Katanya, ini menggambarkan bagaimana undang-undang sedia ada mempunyai kelompongan hingga tidak boleh mensabitkan kesalahan yang begitu besar dan serius ini. Sekian saja recap berita Politico. Teruskan sokongan anda kepada Politico untuk perkembangan politik semasa. Jangan lupa subscribe, like dan share politico.my.